Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Awal-awal season hari tu, aku predict Selangor dan JDT akan layak ke final Piala FA pada musim 2025-2026 ni. Tapi Selangor kecundang di semifinal kepada Sabah. So akhirnya Sabah bertemu JDT di final Piala FA pada musim ni. Ini kira match ulangan final Piala FA 1998. Johor bertemu dengan Sabah. Dalam match tu Johor berjaya angkat Piala FA dengan jaringan tunggal player import Milan Blagojevic. Dan itulah kali terakhir Sabah layak ke final Piala FA. Dan selepas 27 tahun, akhirnya Sabah sekali lagi layak ke final Piala FA. Kalau ikutkan rekod, Sabah pernah jadi juara Piala FA sekali je pada musim 1995. Johor pula sekali pada tahun 1998 itulah. Dan lepas JDT ditubuhkan pada tahun 2013, JDT dah berjaya menjuarai Piala FA sebanyak 4 kali. JDT sekarang ni satu-satunya pasukan yang menjuarai Piala FA 3 musim berturut-turut dan sekarang ni memburu rekod 4 musim berturut-turut. Perjalanan JDT ke final Piala FA pada musim ni rasanya dah dijangka. Pusingan pertama jumpa kelab Liga Semi Pro UM Damansara menang agregat 10-3. Tapi gempar jugalah satu Malaysia bila JDT bolos 3 gol dalam satu match. Jarang-jarang berlaku situasi itu. Di quarter final jumpa Penang menang agregat 5-1. Dekat semi-final boleh consider JDT tercabar jugalah dengan prestasi semasa Kuching City. First leg di Kuching menang tipis 1-2. Second leg JDT berjaya menang 2-0. So berjaya menang dengan agregat 4-1. Sabah pula dalam pusingan awal Piala FA tak ada masalah untuk mengatasi cabaran kelab daripada Semi Pro Bunga Raya dengan agregat 6-0. Dekat quarter final tewaskan Kelantan The Real Warriors dengan agregat 5-2. Dekat semi final rancak sikit. Sabah bertemu dengan Selangor. Sabah comeback dengan gol penalti last minute untuk ikat agregat 5-5 dan match drag ke penentuan penalti yang akhirnya dimenangi oleh Sabah. Cakap pasal prestasi semasa pula, pada musim ni JDT dah berjaya menjulang satu Piala Subangsih. JDT leading Liga Super dengan 30 poin lepas menang semua 10 match. Sabah pula baru collect 10 poin lepas 10 match, berada di kedudukan ke-8 Liga Super. Berbeza dengan Sabah yang hanya hadap Liga Super dan Piala FA je pada musim ni, JDT terpaksa hadap 4 tournament dalam satu tempoh masa yang sama. Liga Super, Piala FA, Shopee Cup, ACL Elite. Dekat Shopee Cup, JDT tengah leading grouping lepas catatkan 2 kemenangan dan 1 seri. Dekat ACL Elite, masih lagi pencabar untuk layak ke pusingan seterusnya, sekarang berada di kedudukan ke-6 Liga. Disebabkan kena hadap jadual yang padat pada musim ni, JDT memang dah prepare squad depth yang baik. Cuma krisis kecederaan dan pergantungan player oleh FIFA mengganggu sikit momentum dan performance JDT pada musim ni. Baru-baru ni, dengar cerita Bergson pun takkan join squad final Piala FA ni sebab injured juga. So JDT harapkan Jai untuk jadi striker diorang. Nasib lah fans JDT. Dalam 5 match terakhir, JDT catatkan 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kalah. Tapi seri dan kalah tu bukan level Liga Malaysia lah. Dekat match Shopee Cup dan juga ACL Elite. Kalau dalam Liga Malaysia, JDT sekarang ni masih memegang rekod 100% kemenangan. Tak ada seri, tak ada kalah. Sabah pula dalam 5 match terakhir catatkan 3 kemenangan termasuk kemenangan penentuan penalti dalam second leg semi-final Piala FA. 1 seri di first leg Piala FA dan 1 kalah dalam match Liga Super bertemu Selangor. Kalau JDT kehilangan Bergson, sebaliknya kepada Sabah yang ada striker yang tengah on form, Ajdin Mujajik, merupakan top scorer Piala FA sekarang ni dengan 9 gol. Based on head to head Sabah dan JDT, Sabah konsisten tewas kepada JDT dengan lebih 3 gol dalam satu match. Pertemuan terakhir Sabah dan JDT dalam match ke-5 Liga Super, Sabah tewas 8-0 di Stadium Sultan Ibrahim. So, adakah peristiwa 6-1 di final Piala FA akan berulang kembali? Aku harapkan taklah, sebab ini match final, kita harapkan match yang rancak, match yang sedap nak tengok. Harap match final ni drag sampai ke penentuan penalti, barulah shock, barulah berbaloi dengan tiket yang mahal tu. Apa pula prediction korang dalam match final Piala FA ni? Siapa yang akan jadi champion pula, Sabah ataupun JDT? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.